Pemilik Kelab Bola Sepak Johor Darul Tazim, JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor berkongsi perancangan pasukan bagi musim hadapan. Skuad Harimau Selatan mengharungi musim cemerlang selepas muncul juara Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super. Anak buah Hector Bidoglio juga kini berada di final Piala Malaysia 2025 sekaligus berpeluang untuk menyapu bersih semua kejuaraan domestik musim ini. Baginda menjawab berkenaan perancangan pasukan untuk mendapatkan pemain warisan baharu sambil menunggu waktu yang sesuai untuk mengumumkannya. Semua itu sememangnya berada dalam perancangan pemain warisan baharu, tetapi kita perlu tunggu sehingga Piala Malaysia habis. Saingan Liga Super pun masih berjalan, final Piala Malaysia 2025 pun belum berlangsung. Bagi menjaga sensitiviti bilik persalinan, perancangan sudah ada tetapi saya tidak boleh kongsi lebih banyak butiran, ujarnya kepada Johor Southern Tigers. Ketua Pegawai Eksekutif, CEO, Baharu Johor Darul Tazim, JDT, Luis Garcia mengakui teruja apabila memulakan tugasnya bermula pada 1 April. Sebelum ini, legenda Liverpool itu diumumkan sebagai CEO baharu Harimau Selatan pada 21 Mac lalu. Legenda Australia yang juga CEO sebelumnya, Alistair Edwards pula menggalas peranan sebagai Ketua Pegawai Operasi, COO, dan Pengarah Teknikal JDT. Penstrukturan ini dibuat Harimau Selatan bagi mengukuhkan dan memaksimumkan kepakaran pengurusan kelab. Sebaik memulakan tugas, Garcia bukan saja merasa teruja untuk membawa JDT ke tahap yang lebih tinggi selepas ini. Malah, beliau turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada DYAM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor kerana diberi peluang menggalas peranan tersebut. Legenda Portugal, Ricardo Quaresma bakal memeriahkan aksi persahabatan antara All-Star Kedah dan All-Star Malaysia. Perkara ini diumumkan pengurusan Kedah Darul Aman FC, KDA FC, dalam satu kenyataan baru-baru ini. Aksi persahabatan antara All-Star Kedah dan All-Star Malaysia bakal diadakan pada 11 April ini. Aksi anjuran Sang Kenari dan Malaysia Museum Football itu bakal menampilkan barisan pemain negara dan Kedah yang cukup dikenali satu ketika dahulu. Antara nama yang bakal menjadi tumpuan ialah Azmil Azali, Indra Putra Mahayudin, A. Jayakantan dan Faiz Subri. Selain aksi tersebut, Kedah juga bakal memperkenalkan duta keahlian eksklusif pasukan itu atau The Wings. Penyokong berpeluang beramah mesra dengan duta tersebut pada hari perlawanan itu nanti. Mereka yang mendapatkan tiket premium pada harga RM200, 250 RM harga biasa, berpeluang bertegur sapa dengan duta tersebut.